633 orang tanya, nak tahu Mama restu Bella ke tak? Macam mana Mama nak jawab? Mama tak kenal dia. Rakan-rakan, Mama ni satu benda yang saya kenal bersama mak saya, dia takkan cakap sampai dia betul-betul satisfied. So berilah Mama peluang untuk kenal dia dulu. Betul tak? Berilah Mama peluang untuk kenal 10 minutes. Social media posting is not enough untuk Mama kasih apa-apa judgement. Tapi Mama cakap dia comel, Mama cakap based on what she sees dia baik, but that's it. Macam gini, Mama 4,000 orang tanya soalan tu. Mama gembira dengan soalan-soalan yang berani daripada sayang semua sekali. Tapi maafkan Mama ya sayang, kalau Mama tidak dapat jawab apa yang sayang kendaki. Sebab tahu Mama, kita berserah pada Allah, kita berdoa yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan buka hati dan beri petunjuk ya sayang. Tapi bagi Mama nak jawab soalan tu agak susah. Impossible. I think it's impossible. Mama belum dapat mengenali beliau sayang. Betul. Izinkan Mama. Okey sayang. So please faham rakan-rakan, Mama adalah seorang yang sangat baik, sangat strict juga. I think that you're pretty strict when it comes to relationship, but saya rasa itu perkara yang bagus because you want the best for your kids as any mother in the world. However, berilah Mama masa rakan-rakan. Nanti kalau Mama dah ready, kita akan buat live sekali lagi. Mungkin time tu Mama kita kena dengan Sadiq sekali. Oh itu Abang rasa kecoh. Ada orang kasih makanan, terima kasih. Abang dekat planet mana tu? Saya dekat Marih. Ya, saya dekat Marih rakan-rakan. I'm at Mars. Saya rasa kan kita kena buat lah Nora live 24 jam tu balik. Kita kena usaha, kita kena try one of these days. Macam seronok pula kan. My kids peminat tegas Pesola, terima kasih. Please send my warmest regards to your children. Saya akan doakan mereka berjaya dunia akhirat. Okay. Bang, bagi nikah sajalah diorang. Kalau tak, kami mogok depan parlimen. Penat, ketawa sengih-sengih. Saya setuju. Saya rasa dah sampai masanya untuk Sadiq Sigaraga settle down. Dan saya rasa Bella tu pun sesuai untuk dia. Dua-dua orang yang sangat rajin. Tapi ini bukan this is not my say, this is his say. So apa yang dia nak, saya sebagai abang akan support dia. Sama macam apa yang saya nak, dia sebagai adik akan support. Adakah manusia kapal selam yang pernah selam ke Mariana Trench? Ada. Of course ada lah kan? Of course ada. Sadiq Sigaraga terus. Betul, panggil dia Sadiq Sigaraga aje. Thank you Milia for the cat. Thank you. Panggil dia Sadiq Sigaraga aje. Spezola yang Sadiq. Masa sekolah dulu, siapa yang paling nakal? Saya rasa kita berdua nakal. Kita berdua sangat nakal masa kat sekolah dulu. Kita kerap ponting sekolah. Kita suka sangat pergi cyber cafe. Terima kasih Kak Jun. Sampai tahap Mama cikgu disiplin dekat sekolah kita. Sampai tahap Mama letak gambar saya, Sadiq dengan Hadi dekat cyber cafe untuk pastikan kita tak masuk cyber cafe itu masa kita bersekolah. Tapi kita tetap selit. Terima kasih for the cat, Miss Kasih. Thank you so much. Abang bawa lah kami kemari. Bumi Sadiq dah pegang. Ambil kau. Saya selalu cakap macam itu kan. Bila orang tanya saya selalu cakap saya berdemari. Nak tahu didikan Mama macam mana? Sebab dapat lahirkan anak yang bijak dan gentleman. Mama kita, rakan-rakan, masa kita kecil, Mama selalu benarkan kita buat kesilapan. Mama ni, bila kita main basikal, jatuh, bila kita buat sesuatu kesilapan, Mama dia bukan marah. Dia sentiasa cakap kita, okay, you sedar tak? Salah. Okay, you nak buat lagi tak? Okay, lepas tu bila kita buat lagi, you rasa tak sakit tu? Dia tak pernah marah, tapi dia akan kasih kita realize apa yang kita buat tu adalah kesilapan. Dan daripada situ kita sendiri belajar. So saya rasa Mama cara dia besarkan kita ni sangat unik dan sangat berbeza dengan saya tengok cara orang lain dibesarkan. Mungkin Spezola kan tinggi sangat. Apa disadvantage naik flight legoh ke kita? Tak rakan, I don't think there's any problem tinggi. I love it. I love being tall. I'm very grateful
that I am tall. Yeah. Soalan paling misteri ya, diorang cakap. Soalan paling misteri, adakah Bella akan jadi adik ipar awak soon? InsyaAllah. Bila Space Dola perasan ada vitiligo kat kulit, macam mana cerita dia mula-mula kena tu? Saya kena vitiligo saya rasa 6 tahun lepas. Tiba-tiba sudden explosion in my face. Mula-mula saya ingat panau, tapi dia mula merebak ke mata, ke hujung jari, dan itulah saya perasan dia vitiligo. Padahal mulaannya bila saya kena vitiligo, saya segan nak bercakap dengan orang, segan nak ambil gambar, tak nak keluar sekalipun. Tapi lama kelamaan saya terima apa yang ada di kulit saya. I accepted it, and now I love it. It's a part of me, rakan. LS_LYE tanya, Space Dola restu tak relationship Sadiq dan Bella? Here is my answer to you. Saya, Syed Abdullah bin Syed Abdul Rahman, aka Space Dola, restu hubungan mereka. Yay. Saya belum jumpa dia lagi, rakan. Saya belum jumpa dia lagi. Belum jumpa lagi. Okey, rakan-rakan, saya kita kena plan sebenarnya, tapi jangan, okey, rakan-rakan, sebelum saya crash, sebelum saya tidur, saya nak ambil kesempatan ini untuk cakap terima kasih kepada rakan-rakan semua yang support channel Space Dola daripada hari pertama sampai sekarang, yang enjoy the content, enjoy the videos. Saya nak ambil kesempatan ini juga untuk cakap terima kasih kepada mereka yang support Sadiq Sigaraga. Saya tahu adik saya tengah lalui banyak perkara, lagi-lagi dalam politik, dengan tak dapat bantuan semua, dan saya tahu dia buat banyak benda untuk Muar. So I want to say thank you to all of you for supporting Sadiq Sigaraga dan Space Dola. Assalamualaikum semua. Have a good evening. Take care. Selamat berpuasa. Nanti kalau saya dah jumpa Bella, saya cakap kita sama-sama doakan dia orang, okey? Tapi kita jangan cakap Sadiq. Kita sama-sama doakan dia orang. Baru nak cancel. Bye rakan-rakan.